Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dan hari ni saya berada di Kampung Parit Lapis Seri Dalam. Alhamdulillah, kali ni saya berada di rumah customer kita yang dah siap dah sepenuhnya. Dan tak lama lagi kita dah boleh serahkan kunci kepada tuan rumah. Sebelum tu saya nak bagi tahu korang, untuk rumah ni berkeluasan 1042 kaki persegi. Kita ada 3 bilik dan juga 2 tandas. So, jom saya bawa korang kita review rumah ni. Jom. Okey, untuk rumah ni adalah rumah promosi yang berharga RM197,500 sahaja. Dan untuk package ni kita dah termasuk pintu safety door. Okey, untuk rumah kali ni kita menggunakan bumbung atap gajah. Okey, untuk bahagian luar rumah ni kita gunakan 2 tone color. Untuk bahagian dinding kita gunakan coat color stone. Untuk bahagian border kita gunakan coat color Asian. Okay, sekarang saya berada di bahagian koridor sisi. Untuk koridor sisi ni berukuran lebar dia dalam 5 kaki dan dia punya panjang berukuran 34 kaki. Okey, untuk koridor sisi ni kita gunakan mozaik bersaiz 2x2 kaki. Okey, sekarang saya berada di bahagian koridor hadapan. Untuk koridor hadapan ni berukuran 14x4 kaki dan kita menggunakan mozaik bersaiz 1x2 kaki. Okey, sebelum kita review di bahagian dalam rumah, saya nak tunjukkan korang untuk luar rumah ni. Ini kita gunakan pintu hadapannya adalah pintu safety door dan pintu ni termasuk dalam package rumah ni. Okey, jom kita tengok di bahagian dalam. Okey, so sekarang saya berada di bahagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ni berukuran 14x10 kaki. Okey, untuk bahagian dalam rumah kita gunakan cat coat special touch. Dan rumah ni kita dah dilengkapi dengan aksesoris lampu dan kipas. Dan kita berikan tingkap aluminium, shading plaster, wiring untuk lampu dan kipas. Dan untuk seluruh rumah ni kita menggunakan mozaik yang sama, saiz 2x2 kaki. Okay, sekarang kita masuk dekat bahagian ruangan keluarga. Untuk ruangan keluarga ni berukuran 14x10 kaki. Dan yang specialnya untuk ruangan keluarga ni kita ada pintu sliding sisi. Ada 3 pintu. Okey, jom kita tengok untuk bilik master bedroom. Okey, sekarang saya dah masuk untuk bilik master bedroom ni yang berukuran 10x10 kaki. Dan untuk bilik ni kita ada satu tandas yang berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik yang sama 1x2 kaki. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua. Okey, sekarang kita berada dekat bilik yang kedua yang berukuran 10x10 kaki. Okey, kita tengok bilik yang ketiga. Okey, sekarang saya berada dekat bilik yang ketiga yang berukuran 10x10 kaki. Di antara bilik ni kita ada satu lagi tandas yang berukuran 4x6 kaki dan kita berikan mozaik 1x2 kaki. Okey, sekarang kita masuk di bahagian dapur. Untuk dapur ni berukuran 14x10 kaki dan kita berikan tabletop yang berukuran 11 kaki. Okey, saya dah bawa dah korang untuk review rumah ni. Korang rasa korang berminat tak dengan desain rumah ni? Kalau korang berminat, korang jangan lupa hubungi nombor kita yang tertera. Dan korang jangan lupa follow kita, like, comment and share. Sejumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.